Pernah tak gaji baru masuk tapi belum sempat hujung bulan kita dah tertanya-tanya duit kita pergi mana? Okey, masalah kita kadang-kadang bukanlah sebab gaji kita kecil, tapi sebab duit yang ada terlalu mudah untuk kita belanjakan tanpa kita sedar. So sebab tu saya mula belajar satu benda, iaitu asingkan duit sebelum kita sempat nak belanjakan duit tersebut. Okey, salah satu cara yang saya gunakan adalah simpan dalam bentuk simpanan emas. Okey, contohnya kalau ada RM100 lebihan daripada kita biarkan bercampur dengan akaun bank kita yang sama untuk simpanan dan kegunaan, kita boleh mula untuk bina simpanan emas sedikit demi sedikit. Okey, bukan kita nak terus kaya dengan simpan emas ni, tapi bila kita dah bina satu simpanan yang kita tak mudah nak usik, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk baiki keuangan kepada yang lebih baik. So kalau tuan-puan ni sian duit masuk je, duit keluar balik, tuan-puan komen simpan, saya nak tunjuk dengan tuan-puan macam mana kita boleh mula menabung untuk dapatkan aset dengan bajet yang rendah serendah RM100 bersama dengan Public Gold. Okey, terus isi bulan saya untuk saya guide tuan-puan sebaiknya.